Siri sebelum ni, Abah dah ceritakan tentang bahaya sifat ananiah atau sombong. Rendahkan diri serendah bumi, supaya nur ilahi sentiasa memenuhi dada. Untuk menundukkan ego, kau perlu belajar memerangi nafsu perut dengan cara mengurangi syahwat makan. Perut yang sentiasa kenyang itu adalah kubur bagi hikmah dan penjara bagi roh. Lapar itu sebenarnya cahaya. Bila nafsu kau lapar, roh kau akan menjadi kuat dan bercahaya. Belajarlah mencecap manisnya iman dalam kesederhanaan lapar. Dah mampu jaga perut, barulah mata hati kau mula nampak siapa yang menggerakkan diri kau sebenarnya. Pada siri ke-7, Abah akan cerita mengenai syuhud, iaitu penyaksian yang menggerakkan.